Kau tak sama macam dulu. Dan itu bukan masalah, itu petanda kau hidup. Pernah tak orang cakap macam tu kat kau? Atau kau sendiri yang rasa? Tiba-tiba, kau sedar yang kau dah berubah. Minat dah lain. Cara kau fikir dah lain. Kawan-kawan pun mungkin dah tak sama macam dulu. Ramai orang takut bila jadi macam ni. Dia rasa bersalah, rasa macam dah hilang diri sendiri. Tapi dengar sini, perubahan tu bukan musuh. Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, pernah cakap, kita semua akan berubah ikut fasa hidup. Apa yang kau rasa penting masa umur 20, mungkin dah tak ada makna bila kau cecah 30. Dan itu normal. Kita manusia bukan patung yang statik. Kita sentiasa belajar menyesuaikan diri dan berkembang dari setiap pengalaman. Masalah sebenar timbul bila kau paksa diri untuk kekal sama, hanya sebab kau takut kehilangan siapa kau yang dulu. Padahal, versi kau yang baru mungkin jauh lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bahagia. Ingat, berubah bukan tanda kau hilang diri, tapi tanda kau akhirnya kenal siapa kau sebenarnya. Jadi jangan takut, teruslah tumbuh. Terima kasih sebab menonton. Kalau kau suka konten macam ni, jangan lupa subscribe dan follow untuk lebih banyak lagi. Jumpa lagi.